Kebanyakan orang yang kena scam adalah mereka yang berduit. Dan waktu dia ada duit yang banyak tadi tuan-tuan, waktu tu dia tidak ada ilmu. Jadi tuan-tuan, apa yang dikongsikan oleh mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, andai kata kita dapat duit yang banyak dan kita tak tahu nak buat apa-apa tuan-tuan, tempat yang paling selamat untuk kita simpan, yang pertama, option yang pertama ialah simpan dalam ASB ataupun tabung haji. Contoh, tuan-tuan ada RM1 juta, maka RM1 juta tadi letak sahaja di dalam ASB ataupun tabung haji. Andai kata tuan-tuan letak dalam ASB, dapat pulangan 5% setiap tahun, jadi dah dapat RM50,000 setahun. Namun tuan-tuan, tempat yang kedua yang tuan-tuan boleh simpan adalah dalam bentuk emas fizikal macam ni tuan-tuan. Emas fizikal macam ni tuan-tuan, keuntungan dia setiap tahun melebihi 10% setiap tahun. Dan ada yang pergi sampai 20%. Dan tahun lepas tuan-tuan, keuntungan ataupun kenaikan emas bagi tahun lepas adalah sekitar 50% tuan-tuan. Dan tuan-tuan, kalau kita tak simpan dalam ASB ataupun kita tak tukar ke dalam emas fizikal macam ni tuan-tuan, kita akan pergi kepada golongan yang lain, iaitu tuan-tuan, kita tergolong dalam kalangan mereka yang kena scam. Ramai orang kena scam waktu dia ada banyak duit, dan waktu dia banyak duit tersebut, dia tak tahu pun nak simpan duit tadi tuan-tuan. Jadi sebab tu kita dengar berita tuan-tuan, ramai yang kena scam, hilang duit beratus ribu, setengah juta, 1 juta tuan-tuan, disebabkan waktu dia ada duit banyak tadi, dia tak tahu pun dia nak buat apa. Dan akan ada orang yang lain yang ambil kesempatan kepada dia yang ada duit banyak pada waktu tersebut. Jadi tuan-tuan, apabila terima duit banyak, sama ada tuan-tuan simpan dalam ASB ataupun tabung haji, ataupun tuan-tuan tukar terus ke dalam emas fizikal macam ni, lebih baik daripada tuan-tuan membuka peluang kepada mereka yang lain yang datang scam tuan-tuan. Tuan-tuan, nak saya bantu tuan-tuan mula simpan emas bersama dengan Public Gold, boleh DM saya, insya-Allah saya akan bantu guide sebaiknya.